Yang ni fadilat sedekah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar. Satu, setiap sen yang disedekah dibayar oleh Allah dunia sebelum akhirat dengan gandaan. Syarat sedekah itu kerana Allah. Dua, sesungguhnya sedekah yang dirahsiakan akan memadamkan kemurkaan Allah. Siapa tak ada dosa dalam dunia ni? Semua kita buat dosa. Saya yang bercakap pun ada dosa. Tuan-tuan, semua kita ada dosa. Kita tak tahu dosa mana yang akan membuatkan Allah murka dengan kita. Kita tak tahu. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah cukup suka orang bersedekah. Allah jadi tak jadi untuk murka dengan seseorang yang bersedekah. Kita banyak dosa, kita pastikan mula pada malam ni sampai hari kematian kita bersedekah tiap-tiap hari. Cari keluarga susah, cari keluarga yang paling susah, tiap-tiap bulan ke, tiap-tiap minggu hantar sesuatu. Ada rumah anak yatim, ada mak tahfiz, pergi bagi. Berterusan. Kena kreatif bagi. Kerana ia memadamkan kemurkaan Allah. Tiga, Nabi sebut, rawat pesakit-pesakit kalian dengan sedekah. Sebab tu kalau orang tanya saya, masalah macam ni, ubat banyak. Sangat banyak ubat. Antaranya istighfar. Ubat yang power. Bagi ubat pertama, bagi ubat kedua, bagi ubat ketiga. Kita tak tahu tuan-tuan yang mana satu. Ada orang sedekah, ubat dia sedekah. Sebab dia sangat kedekut, termasuk dengan ahli keluarga dia. Orang luar jangan kata, berubah tuan-tuan, jangan. Allah cukup marah dengan orang yang kedekut ni juga. Nabi sebut, ia merawat penyakit. Ada satu orang pergi berjumpa dengan Abdullah ibn Mubarak. Dia ada kudis dan nanah yang keluar selama 7 tahun daripada lutut dia. 7 tahun. Tuan-tuan, pada siapa yang ada penyakit ekstrem ni, cuba ubat-ubat ni. Tengok kan, selain daripada rawatan kita ambil daripada hospital, rawatan tradisional kan. Ni secara sunnah ni pun cuba. Satu orang ni, nanah dia selama 7 tahun daripada lutut dia. Banyak doktor yang dia telah jumpa, banyak jenis ilaj, rawatan yang dia buat. Tak lega. Tuan-tuan tengok Maka Abdullah ibn Mubarak ni, ulama ni, mujtahid ni, ulama tinggi, mujtahid ni, orang saleh dia ni, ahli ibadat. Dia juga pejuang, dia juga jutawan. Dia ni, Abdullah ibn Mubarak, dia kata, kamu pergi ke kampung sekian-sekian, kamu gali telaga di kampung itu untuk diminum dan dipakai oleh orang kampung tu. Sesungguhnya penduduk kampung tu memerlukan air di situ. Pergi sedekah buat cara tu. Laki ni pun pergi tuan-tuan, dia keluarkan duit dia sebahagian untuk buat proses gali apa semua. Air bersih disedut daripada bawah, orang kampung pun guna. Fabari ar-rajul, maka sembuh penyakit lelaki tadi. Nabi sebut apa? Kalau ada sakit-sakit yang kronik dan sebagainya ni kan, kita keluar sebahagian duit kita bersedekah